Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan menerangkan bab 10 novel di sebalik dinara karya Dayang Noh. Ahli kumpulan kami ialah Alisha, Mahira, Zakuan dan Rafaela. Mari kita mulakan. Apa khabar dan salam sejahtera? Hari ini saya nak kongsi satu kisah science fiction yang menarik tentang Shida, seorang gadis yang cerdas, tenang dan sentiasa haus akan kebenaran selalu. Mahu tahu rahsia di sebalik projek misteri bernama Wall. Pagi yang tenang di sebuah makmal, Shida sedang meneliti fail tentang seseorang bernama Medina. Medina? Siapa Medina ni? Penyelidik yang sungguh aneh. Aku patut kenal pasti apa yang sedang berlaku. Ketika sedang meneliti maklumat-maklumat yang dipunyai, rakan sejawatnya Alia memanggil dia ke makmal yang berlaku, seterusnya menjejaki semua pihak. Kami perlu kamu di Mama B. Shida menyangka hanya perbincangan biasa, namun apa yang menantinya adalah permulaan kepada penderitaan. Di situlah, tanpa diberi penjelasan, dia dipaksa menjalani pembedahan. Mikrochip ditanam ke dalam tubuhnya sama seperti yang pernah dilakukan terhadap Farisha. Farisha bukan sebarangan orang, dia sahabat baik Shida, seorang yang tabah, tetapi kini sudah terperangkap dalam eksperimen kejam ini. Shida langsung tidak diberitahu apa-apa dan semuanya berlaku dalam keadaan penuh rahsia. Apabila Shida sedar pada petang itu, tubuhnya memberontak dengan dahsyat. Otaknya seakan menolak sesuatu yang asing. Bahayanya jelas kelihatan, namun dari Maxi tetap berdegil. Dia meneruskan eksperimen itu selama 5 minit penuh, satu tempoh yang cukup untuk merosakkan minda manusia. Dalam masa yang sama, Farisha yang masih tidak sedarkan diri tiba-tiba terdengar suara misteri. Suara itu memperkenalkan dirinya sebagai Mumi. Mana aku ni? Kau siapa? Di tempat lain, Farid, abang Farisha, bersama sahabatnya Amin, turut menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Mereka selama ini menurut perintah seorang perempuan tua misteri, seorang wanita yang sering menekankan bahawa Farisha mesti diawasi. Hari itu, mereka melihat perempuan tua itu meraung kegembiraan. Dengan bangga, dia mendakwa bahawa akhirnya dia berjaya berhubung dengan anaknya Farisha. Lebih mengejutkan, dia mengaku bahawa dialah yang lebih hebat daripada lelaki yang menjadi musuhnya. Bagi Farid, itu keterlaluan. Sebagai abang yang setia, dia hanya mahu melindungi adiknya daripada bahaya. Baginya, amat kejam seorang ibu sanggup menjadikan anak sendiri bahan uji kaji. Namun, perempuan tua itu tidak peduli. Baginya, hanya maruah dan kehebatan yang penting. Dialah yang benar, dialah yang unggul, dan tiada siapa yang mampu menandingi dirinya. Sejak hari itu, Shida bukan lagi Shida yang dikenal semua. Dia enggan bercakap, menolak makanan dan bersikap liar seperti seekor kucing yang dikepung ketakutan. Hilang sudah senyuman dan tenangnya. Kini, yang tinggal hanyalah seorang gadis yang dipenjara oleh rahsia dan bayangan gelap dalam fikirannya sendiri. Shida semakin tenggelam dalam kegelapan jiwa. Malam itu, dia memilih untuk tidur di sisi Farisha yang masih tidak sedarkan diri. Akram, seorang lelaki misteri dengan kebolehan menembusi fikiran manusia, cuba menyelamatkannya. Dia cuba menyelami hati dan minda Shida, tetapi gagal sepenuhnya. Ada sesuatu yang menghalang, seolah-olah mikrochip Wall sudah membina tembok yang mustahil ditembusi. Ini merupakan satu kisah yang mungkin akan mengubah cara kita memandang teknologi dan kemanusiaan. Disinilah kita bertemu dengan Shida, seorang wanita yang terperangkap dalam misteri yang menyelubungi rakan baiknya, Farisha. Apa yang bermula sebagai pencarian biasa bertukar menjadi satu perjalanan yang men-challenge kepercayaan kita tentang identiti dan kewujudan. Siapakah sebenarnya Mami? Dan lebih mendebarkan lagi, apakah rahsia di sebalik mikrochip Wall yang mampu mengubah manusia menjadi seperti mesin? Bayangkan, dalam dunia yang semakin maju ini, di manakah garisan pemisah antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan? Adakah kita sanggup mengorbankan jati diri kita
atas nama kemajuan. Shida kini berdepan dengan pilihan yang sama. Mampukah dia kekal teguh dengan prinsipnya? Atau akan terseret dalam arus kegelapan yang telah menelan Farisha? Jawabannya mungkin ada dalam bab seterusnya. Atau mungkin juga sesuatu yang tak pernah kita sangka. Apa pendapat Anda? Kalau berada di tempat Shida, sanggupkah Anda berkorban demi kemajuan? Atau adakah ada cara lain untuk kita mengimbangi kemajuan teknologi dengan nilai kemanusiaan? Persoalan-persoalan ini bukan sahaja relevan dalam kisah ini, tetapi juga dalam kehidupan kita seharian. Setiap hari, kita membuat pilihan antara kemudahan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan yang kita pegang. Jam kita pikirkan bersama, bagaimana kita boleh memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan apa yang menjadikan kita manusia. Kongsi pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Sebelum mengakhiri video ini, saya nak mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa menonton. Don't forget to like, subscribe, and turn on notification.